Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Mahkamah Arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian, tajuk cerita saya pada hari ini ialah jauh bagi bumi kita. Burung serindit terbang berdua. Dengarkan ya. Di sebuah kampung yang damai tinggal seorang murid tahun 5 bernama Aina. Aina amat menyayangi alam sekitar. Setiap pagi, dia berjalan ke sekolah sambil menikmati udara segar, mendengar kicauan burung dan melihat air yang semakin naik di belakang rumahnya. Sungai itu menjadi tempat kegemaran untuk kampung untuk melihat dan mencari rezeki. Namun, kebahagiaan itu tidak kekal lama. Beberapa bulan kemudian, Aina mula menghadapi perubahan yang menyebalkan. Ayah memang menjadi kurang dari bau busuk. Mak, ikan-ikannya dahulu banyak. Ini semakin berkurangan. Malah, adanya mati di rumah dibutuhkan air. Tumbuhan di tebing sungai pula layu dan kekuningan. Penduduk kampung mula resah. Ada yang mengadu sakit kulit selepas menggunakan air sungai. Aina berasa sedih dan bimbang akan keadaan itu. Dia tidak sanggup melihat alam sekitar yang dicintainya musnah begitu sahaja. Dengan semangat yang tinggi, Aina mengajak rakan-rakannya menjalankan kempen menjaga alam sekitar. Mereka mengutip sampah, menanam pokok dan menggalakkan amanah kita semula. Walaupun usaha mereka memberi sedikit perubahan, masalah pencemaran sungai masih belum selesai. Suatu petang, masalah ini semakin serius apabila ramai penduduk jatuh sakit dan sumber air bersih kekurangan. Selesai. Suatu petang, Aina terlihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah lori dari kilang mendekati, berhenti di tepi sungai dan membuang cecair berwarna gelap ke dalam air. Aina terkejut dan faham bahawa itu punca utama pencemaran yang semakin teruk. Masalah itu semakin serius apabila lebih ramai penduduk jatuh sakit dan sumber air bersih semakin berkurangan. Inilah saat yang paling mencabar bagi Aina dan penduduk kampung. Sumber air bersih semakin berkurangan. Inilah saat yang paling mencabar bagi Aina dan penduduk kampung. Mereka tidak boleh berdiam diri dan Aina bersama rakan-rakannya mengambil tindakan bijak. Mereka merekam bukti pencemaran tersebut dan melaporkannya kepada guru dan pihak berkuasa atasan. Guru mereka turut membantu menyediakan laporan lengkap dan menghubungi pihak yang bertanggungjawab. Tidak lama kemudian, pihak berkuasa siasatan kilang tersebut didapati bersalah kerana membuang sisa toksik tanpa rawatan yang betul. Mereka tidak boleh berdiam diri lagi. Aina bersama rakan-rakannya mengambil tindakan bijak. Mereka merekam bukti pencemaran tersebut, menggunakan telefon dan melaporkan kepada guru serta pihak berkuasa tempatan. Guru mereka dapat menyayangi alam sekitar. Setiap pagi, dia berjalan ke sekolah sambil mati udara segar dengan kicauan burung dan melihat aliran sungai belakang rumahnya. Sungai itu. Namun begitu, Aina dan penduduk kampung tidak mahu bermusuhan. Mereka memilih jalan harmoni dengan mengadakan perbincangan bersama pihak kilang. Dalam pertemuan tersebut, semua pihak bersetuju untuk bekerjasama menjaga alam sekitar. Kilang berjanji untuk mematuhi dan menyokong aktiviti pemeliharaan di kampung tersebut. Beberapa bulan kemudian, perubahan mulai kelihatan. Air sungai kembali jernih, ikan-ikan duduk semula, tumbuhan di tebing sungai kembali segar. Kita hendaklah menjaga alam sekitar dengan penuh tanggungjawab dan tidak mementingkan diri sendiri. Masalah besar boleh diselesaikan dengan cara harmoni melalui
keberanian, kerjasama dan tindakan yang bijak. Alam sekitar yang bersih menjamin kehidupan yang sihat dan sedia. Begitulah kisah saya pada hari ini. Harap memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.